Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Agrobank berada di SMK Tanjung Bunga Pasir Mas, Kelantan. Jadi nak tahu apa kaitan SMK Tanjung Bunga dan juga Agrobank? Jom ikut kami untuk mengetahui lebih lanjut. Siapa kata pembelajaran tentang perikanan itu membosankan? Melalui program CSR Agrobank bersama para pelajar dari SMK Tanjung Bunga, pengalaman pembelajaran hari ini dibawa keluar dari bilik darjah terus ke tapak projek kelestarian perikanan dan aquaculture. Di sini, para pelajar berpeluang melihat sendiri bagaimana sistem perikanan mampan diuruskan secara praktikal dan berimpak. Daripada keterujaan yang terpancar, jelas bahawa generasi muda hari ini semakin memahami peranan mereka dalam memacu masa depan sekuriti makanan negara. Okey, jadi saya diminta oleh pengetua untuk menjadi penyelaras. Dia bila dah dengar, okey, menjadi sekolah angkat, kami warga sekolah sangat-sangat gembira, okey, sangat-sangat teruja lah. Okey, kami dah rancang dah apa yang nak diminta lah. Okey, cuma boleh kami tiba-tiba tukar kepada projek ikan ni. Okey, saya rasa mula-mula pun rasa boleh ke tak ni? Okey, rasa tak yakin lah, tapi bila dah tengok keadaan macam ni, saya rasa lebih bagus lah, sebab dia hasil dia tu berpanjangan. Kalau kita nak bagi kepada orang tu, kita bagi pancing, bukan bagi ikan. Sebab sekali makan, ikan tu habis. Kalau bagi pancing, maksudnya dia sentiasa usaha untuk meningkatkan keuntungan untuk sekolah kita ni lah. Kat ni, student tu saya 4 orang lah. 2 daripada arus perdana, 2 daripada PPKI. Mungkin semasa kita nak proses nanti, untuk hasil jualan nanti, kita akan libatkan semua. Sebab kita di situ kita nak memberi pendedahan kepada pelajar, terutamanya pelajar PPKI, untuk memproses bahan mentah menjadi separuh bahan yang boleh terus digunakan. Nama saya Pak Isbin Muhammad Isri, tingkatan 5, kelas PPKI. Saya Muhammad Salihuddin bin Muhammad Rizwan, tingkatan 4. Gembira lah, boleh tengok ikan kita pegang sendiri. Memerhati pH air untuk memastikan air dalam keadaan stabil. Boleh makan ikan, lepas tu tengok kalau makanan lebih ikan, kita boleh makan ikan tak. Makanan lebih, kita kena kaut mula makan ni. Siwi air tu kotor lah. Kalau mula-mula makan air tu ada lah, sikit-sikit cuma tak banyak. Boleh lah nak jadi peternak ke ikan lah. Minat Pembuka ikan, kolam ikan. Okey, yang pertama saya tengok cabaran yang berat yang bagi saya adalah untuk menentukan pH air. Diserang pula oleh burung. Okey, jadi saya pun ambil inisiatif, kita buat jaring hitam ni supaya burung tak dapat masuk. Cabaran tu bermula seminggu selepas ikan dimasukkan ke dalam kolam, berlakulah ketiadaan elektrik. Awal kejayaan dia ni boleh memberi satu pulangan yang menguntungkan kepada kita yang mengusahakan ni. Mungkin pelajar tu daripada awal lagi dah berminat. Jadi kita nak dedahkan benda ni. Kalau kita buat secara betul, insya-Allah dia boleh memberi pulangan yang menguntungkan kepada pengusaha. Jadi di sini lagi kita dah didik mereka dengan jiwa petani. Agrobank akan terus komited menyokong usaha kelestarian komuniti demi manfaat bersama. Terima kasih kepada SMK Tanjung Bunga atas semangat dan komitmen yang cukup luar biasa. Semoga usaha ini terus menyemarakkan kesedaran terhadap kepentingan kelestarian. Bersama Agrobank, kita terus melangkah ke hadapan. Jumpa lagi di program yang akan datang.